Peminat Sibulus telah berkumpul di IOI City Mall Putrajaya sempena penganjuran MyCat Expo 2025 yang berlangsung dengan penuh meriah. Acara tahunan yang dinanti-nantikan ini telah menghimpunkan pelbagai bakal kucing, produk penjagaan haiwan peliharaan serta aktiviti menarik buat pecinta kucing dari pelbagai lapisan usia. Dengan penyertaan lebih daripada 200 jenama, MyCat Expo 2025 membawakan pelbagai tawaran menarik serta diskaun eksklusif untuk produk penjagaan haiwan, perkhidmatan grooming, konsultasi veterina serta ruang adopsi untuk pecinta kucing. Saya believe lah, keluarga ada cats. So kami buat ini team untuk cat saja. So ada banyak produk lah, makanan, litter dan banyak produk lagi. So semua orang boleh datang untuk tengok dia punya produk. Untuk sambutan pengunjung memang sangat-sangat best, sangat-sangat luar biasa sebabnya kebanyakannya sebenarnya orang yang beli pets ni masih lagi tak ada amplifier. So kita offer untuk amplifier, so dia punya bulu tak berterbangan, so dia punya bau-bau tu dia akan absorb kat situ lah. Expo tahun ni lagi meriah lah. Sebab dia buat kat mall. Yang satu. Lepas tu banyak lagi brand-brand yang kita tak pernah jumpa kat sini ada. Setakat ni memang meriah. So saya dah compare dengan orang yang datang daripada tahun lepas. So tahun ni lebih ramai dan sale saya pun lebih baik daripada tahun lepas lah. MyCat Expo 2025 bukan sahaja menghiburkan, malah memberi manfaat dari segi ilmu, kesedaran dan peluang untuk lebih menghargai Sibulus. Dari IOI City Mall Putrajaya, saya Zulaika Siddiq melaporkan untuk Nadi Bangi.